Dan ini petikan dia. Saya mohon Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya tidak melantik ahli-ahli parlimen yang ada kes mahkamah dalam pertuduhan rasuah dan pecah amanah menjadi menteri di dalam kerajaan perpaduan. Dan kata-katanya yang saya minat, hapuskan rasuah. Ini janji kita, ujar Pasir Gudang. Saya juga ingin memetik seorang lagi anggota pentadbiran yang juga saya hormati, seorang peguam, ahli parlimen Setiawangsa, yang dilaporkan dalam laporan yang sama mengatakan bahawa ahli parlimen Setiawangsa berkongsi pandangan yang sama dengan Pasir Gudang. Beliau berkata, quotation, quote, yang terbaik dan paling ideal saya fikir tidak letakkan mereka yang ada kes mahkamah dalam kabinet supaya tidak timbul isu kelak selain rakyat sangat tekankan selepas PRU14 lalu hingga kini adalah soal rasuah. Ini dia sebut, kita boleh katakan kes masih berjalan di mahkamah dan sebagainya, tetapi bagi saya, kata Setiawangsa, seelok-eloknya kena whiter than white. Itu kata dia bila memegang amanah ini, kata naib Presiden PKR itu. Namun demikian, Tuan Yang Di-Pertua, malang seribu kali malang keterujaan kepada pengesahan ataupun kata-kata Yang Amat Berhormat Tambun nampaknya meleset sama sekali apabila beliau telah membuat pelantikan dalam anggota pentadbirannya, melantik mereka yang bertaraf tertuduh di mahkamah, the accused in the court of law, untuk memasuki ataupun berada di dalam barisan kabinetnya.